Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Pada pertemuan kita kali ini, saya nak tunjukkan macam mana kita nak tetapkan period dalam SQL Accounting. Yang pertama sekali, kita double klik shortcut SQL Accounting, masukkan username sebagai admin dan password juga sebagai admin, klik log on. Yang keduanya, kita klik dekat tools dan anda boleh tengok kat sini, klik option dan paparan yang ditunjukkan kepada kita macam ni. Okey, kita klik dekat general ledger. Ni yang financial start period dan sistem convention date. Okey, kalau starting period ni, kalau kata period anda pada period accounting anda pada 1 hari bulan 11, masukkanlah 1 bulan 11. Ni yang normal, 1 hari bulan 1 2026. Dan sistem convention date, sekiranya anda menggunakan software ni pada 1 bulan 6. Okey, sekarang ni 1 bulan 6 2026, kita boleh buat macam ni lah. Kalau sekiranya anda rasa anda nak gunakan software ni, convention date dia 1 bulan 1 2026 juga, sila masukkan 1 bulan 1 2026 dan sila import data ataupun key in semula data-data yang daripada software yang sebelum ni anda gunakan, sama ada yang software bermula huruf U tu ataupun huruf A ataupun lain-lain software yang anda rasa perlu di-convert ke SQL Accounting. Anda perlu key in bermula daripada awal sehingga seterusnya sehingga tarikh hari ni, dan penggunaannya boleh diteruskan dari semasa ke semasa untuk kegunaan itu. Jadi saya rasa untuk panduan ni, step yang kedua ni cukup sekadar tu dahulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.